Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah warga Unimas, pelajar yang dihormati sekalian, bersama dengan saya Mujahid Alwi dalam Ramadan with Saikon. Alhamdulillah kita berada pada episod yang ketiga. Di dalam Ramadan, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Sesiapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi antara cara kita untuk menjadi orang bertakwa adalah dengan kita menjadikan diri kita itu sebagaimana dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun." Iaitu orang yang bertakwa itu adalah orang yang percaya dengan perkara gaib, kemudian mendirikan solat-solat, kemudian menginfakkan hartanya di atas apa yang direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya man qama Ramadan dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu tadi adalah solat tarawih. Jadi bila kita solat tarawih, solat berjemaah solat tarawih, sama ada di masjid ataupun di surau, sebenarnya kita berada dalam kalangan, insya-Allah mudah-mudahan dalam kalangan orang-orang yang bertakwa, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah yang saya nyatakan tadi, iaitu orang yang bertakwa itu adalah orang yang percaya dengan perkara-perkara sam'iyat, perkara ghaib, kemudian mendirikan solat-solat, bukan hanya solat fardu saja, mendirikan solat-solat, solat fardu dan juga solat sunat dikerjakan, didirikan. Sebab itulah kita berusaha untuk menjadikan bulan Ramadan ini dengan penuh pengharapan, penuh penghayatan, dengan kita taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata kita bertakwa kepada Allah, buktikan dengan kita mendirikan solat. Kerana dengan itulah fadilat dan khasiatnya tidak lain tidak bukan ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita yang terdahulu. Jadi mudah-mudahan apabila kita mendirikan solat sunat tarawih itu dan juga amalan-amalan yang lain seperti berzikir, kerana solat itu juga adalah zikir, kemudian kita mendirikan amalan-amalan dengan kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran dan sebagainya, insya-Allah mudah-mudahan Ramadan yang kita lalui ini akan diisi dan juga dipenuhi dengan amalan-amalan yang akan menjadi bekal kepada kita di hari akhirat kelak. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kerana sebaik-baik bekal adalah takwa. Insya-Allah jadi semangat kepada kita untuk terus beribadah di dalam bulan Ramadan ini, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja episod yang ketiga. Jumpa lagi kita pada episod yang akan datang. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.